Guys, sebenarnya korang sedar tak? Sebenarnya korang dalam risiko. Sekiranya korang menggunakan kenderaan sendiri untuk menghantar barangan. Tak kisahlah korang bekerja dengan company apa sekalipun. Contohnya macam JNT, Ninja Van, Flash Express ataupun Lalamove sekalipun. Okey, sekiranya korang kantoi dengan JPJ, korang boleh dikenakan tindakan saman. Right? Okey, sebab kita punya kenderaan ni sebenarnya kita tak boleh gunakan kita punya kenderaan persendirian, alright, yang mana kita daftarkan sebagai kenderaan persendirian. Okey, dan kita gunakan kenderaan tu untuk menghantar barangan, alright, dan dikira sebagai kenderaan perdagangan. Okey, dan benda ni lah yang aku tanyakan kepada seorang pegawai JPJ, dan ini feedback yang dia reply dekat aku, alright, berkenaan dengan isu ni. Aku nak kongsikan kepada korang video ni dan aku harap korang boleh tengok sampai habis supaya korang boleh dapat info, dapat input daripada sini. Okey, dan supaya kita boleh mengelakkan juga daripada terkena saman semasa kita buat job dekat luar sana. Okey. So sebelum aku nak kongsikan video ni, apa kata jom kita roll intro dulu. Apa-apa je lah JNT kan sebagainya boleh disaman salah guna LKM, kecuali Firdaus you daftar kenderaan itu jadi kenderaan perdagangan. Kalau you daftar untuk buat lalamah, itu you daftar untuk urus niaga dengan lalamah dan tidak daftar kenderaan untuk dijadikan kenderaan perdagangan, boleh disaman salah guna LKM. Tapi jangan menunjuklah kalau sakat letak dekat bonet, dekat boot kereta, okey lagi. Tapi ada yang letak barang-barang dagangan ini, termasuk lalamah ke JNT ke, letak sampai tak nampak cermin belakang, sampai tak nampak tempat duduk depan dan sebagainya. Itu dah melampau. Itu yang kita akan tahan dan saman. Dan kalau betul dia tu menjalankan upah sewa komisen dan sebagainya, hantar barang, daftar lalamah ke JNT dan sebagainya, tetap akan boleh disaman salah guna LKM. Bukan kerana you daftar dengan lalamah tu you boleh guna kenderaan persendirian untuk angkut barang. Okey? So, based on the video yang aku dah kongsikan tadi ni, mana kata dekat sini kenderaan yang kita buat sebagai kenderaan perdagangan ni, okay, kita angkut barang ni, bawa barang customer ni, okay, sebenarnya kita kena ikut kapasiti. Okey, macam contoh Lalamove dah bagi kapasiti untuk kereta, kita boleh bawa barangan yang tak lebih daripada 40 kg sahaja. Yang menjadi masalah dekat sini, kalau korang gunakan korang punya kenderaan ni dan korang overload, okey, korang masukkan barang terlalu banyak sampai korang punya belakang dah tak boleh nampak, okey, dekat depan pun penuh. Mana kata inilah yang boleh menyebabkan korang kena risiko kena saman. Okey? Sekiranya kita bawa kita punya kenderaan persendirian, korang agak-agak lah kan bawa barang tu, janganlah sampai penuh sangat. Okey, kalau setakat barang-barang kecil ataupun barang-barang yang kita boleh letak dekat bonet tu, okey, yang tak terlalu overload, yang tak melebihi kapasiti, yang tak melebihi saiz, okey, yang aku faham dalam video tadi, tu, mana kata tak ada masalah lah. Alright, kita still boleh jalan macam biasa. Tapi ikut luck juga. Kalau korang berjumpa juga dengan roadblock daripada JPJ ataupun kena tahan juga dengan JPJ, itu ikut nasib masing-masing. Sama ada kena saman ataupun atas budi bicara. Okey? So kalau korang yang bawa barangan yang aku risau bawa barangan yang macam macam barang-barang daripada syarikat kurier lah, contoh macam JNT, Shopee, Ninja Van dan sebagainya tu kan, bila kita bawa barang kan, biasanya kita nak sekali jalan, alright, kita pergi dekat hub dan kita overload semua barang-barang dekat dalam kita punya kenderaan. Biasanya jaranglah kita nampak, okey, syarikat kurier ni bagi barang yang sikit-sikit. Biasanya dia akan letakkan sampai penuh dalam satu kereta dan kita akan terus pergi hantar. Okey? So walaupun kawasan yang kita hantar tu kawasan yang kecil ataupun kawasan-kawasan yang kawasan satu tempat je ataupun one spot je, right? Tapi sekiranya kena tahan ataupun berjumpa dengan JPJ, ini yang kita risaukan, alright? Korang punya kenderaan tu boleh kena saman, kena sita dan sebagainya. Okey? So elakkanlah juga, okey, untuk overload barang-barang yang terlalu besar ataupun terlalu banyak dalam kita punya kenderaan. Kecuali korang dah mendaftar korang punya kenderaan sebagai kenderaan
perdagangan. Okey, mana kata dekat sini korang kena pergi Puspakom, okey, kena pergi ambil borang, isi borang dan sebagainya, dan memang ada kos jugalah, okey, yang diperlukan sekiranya korang nak tukar daripada kenderaan biasa, okey, LKM kepada kenderaan perdagangan. Okey, untuk nak bercerita pasal benda ni juga, aku rasa aku bukanlah orang yang tepat kan untuk nak bercerita pasal benda ni lebih detail. Okey, korang boleh pergi tanya ChatGPT, Google, ataupun boleh masuk dekat live pegawai tadi kan untuk tanya berkenaan dengan ni, ataupun boleh pergi inbox dia, tak ada masalah. Alright. So aku nak kongsikan pasal benda ni untuk korang alert, alright, dan korang ambil tahu, okey, supaya korang boleh elakkan bila korang tengah online job dekat luar sana. Okey, tak kisahlah korang guna apa company sekalipun, elakkan daripada overload ataupun letakkan barang terlalu banyak dekat dalam korang punya kenderaan. Okey? Dan kalau kena saman sekalipun, bukan sikit-sikit jumlah dia. Okey? Paling-paling pun kena bayar sampai RM300. Itu pun bergantung juga, kalau kena compound tu okeylah sikit, tapi kalau tak ada, right, kita kena bayar dengan tambah yang tak seberapa. Contoh tambah RM30 dan kita nak kena bayar pula saman RM300, bagi aku tak berbaloi lah benda tu. Okey? So korang fikir-fikirkanlah, alright, fikir-fikirkan pasal benda ni. Bila korang nampak je customer dah standby barang yang terlalu banyak, terlalu besar, okey, better korang cancel lah daripada korang terus ambil risiko bawa pakai korang punya kenderaan persendirian, right, kena saman nanti, customer tak akan ambil peduli dah. Okey, customer tak nak ambil pot dah. So yang dia tahu barang dia kena sampai je, dan kita lah yang akan menanggung saman daripada JPJ tadi tu. Okey, so lebih baik elakkan, cancelkan terus. Okey, biarlah rating jatuh sikit, biarlah performance korang tu drop sikit daripada korang kena keluarkan lebih lebih duit untuk bayar benda-benda yang tak sepatutnya ni. Okey, jadi aku rasa tu juga video yang aku nak kongsikan kali ni, dan aku rasa benda ni penting untuk aku sharekan kepada korang semua. Okey, terutama sekali yang buat full time dalam bidang courier ni. Okey, elakkan daripada bawa barang terlalu banyak ataupun terlalu besar dekat dalam korang punya kenderaan. Right? Better kalau korang terjumpa barang-barang macam ni, bagi tahu dengan customer, advise kepada customer untuk ambil lah kenderaan yang lebih besar lagi. Okay, jadi aku rasa tu juga. Kalau korang yang belum lagi subscribe channel aku ni, jangan lupa guys, tekan subscribe dan tekan like dekat bawah tu. Okay, jumpa lagi guys. Aku Fit Firdaus. Assalamualaikum. Bye.